Okey, Assalamualaikum. Semalam ada yang tanya kan, macam mana cara nak cek pisau. Sebelum kita guna, kita cek dulu dia punya keliling tempat ikat ni, masih okey ataupun tak. Contoh ni ni pisau dia. Contoh kita tekan je gini, tekan dekat lutut ni, tekan kuat-kuat, tengok dia crack ataupun tak sini, depan belakang. Okey, kalau macam ni masih okey, boleh pakai. Ni lagi satu. Okey, kita cek. Nampak dia punya crack tu. Okey. Nampak So ni memang penting untuk kita cek part dia tu. Okey. Jadi setiap kali sebelum pasang pisau ke mesin rumput, kita cek dulu bahagian ni ada crack ataupun tidak. Kalau crack macam ni, tak boleh pakai, kita buang saja.